1 daripada 10. Saya baru bercakap dengan grup doktor baru-baru ni. 1 daripada 10 yang dia ambil housemanship, kita tidak akan, saya ingatkan kita akan nampak kehancuran sistem kesihatan setahun selepas housemanship ni tak nak jadi doktor. Diorang rather jadi kerja bank, kerja call center, kerja benda-benda lain. Tetapi rupa-rupanya, menurut beberapa orang doktor yang saya dah bercakap baru-baru ini, dalam masa beberapa bulan lagi, sistem kita akan collapse sebab student tak nak masuk ambil housemanship. Ya. Okay? 1. Right? Keduanya, bila saya tengok balik, saya bercakap dengan banyak guru doktor sebab saya tahu sekarang ni, ada satu masalah yang besar. Ni kena bercakap lah. Mungkin of course lah Malaysia Medical Association akan kata kau pergilah ke klinik. Ada berapa ratus klinik di hospital PJ tadi. Dia kata dekat State of Selangor ada 800,000 size population in the State of Selangor. Ada 12 private hospital dekat situ. Ya. Dengan 1,400 katil dan ada 450 klinik kesihatan swasta. Untuk pengetahuan korang, of course lah MMA akan nak suruh kerajaan pergi hantar ke klinik-klinik swasta. Kerana hakikatnya saudara-saudari, begitu banyak klinik swasta tidak boleh buat duit. Mereka menghadapi masalah kewangan yang serius. If you don't have enough daripada panel, jadi panel kan, panel klinik. Sebab kita bekerja kepada syarikat ABC. Syarikat ABC menggunakan AIG sebagai contoh insurans. Anda boleh pergi ke mana-mana klinik. Tetapi jika tak cukup panel, anda mendapati yang anda tak boleh nak run klinik. Menyebabkan doktor-doktor berhadapan dengan masalah kewangan. Satu cara untuk doktor-doktor ni ada, kan, ialah by government subsidizing them. Maksudnya kerajaan bayarkan hantar patient ke registered clinic. So doktor-doktor ni kata, okay, you know what? Aku dah keluar, aku nak buat business, not good enough, government support me. Like what the hell, man? Seriously. Okay? Dan kerana itu, banyak doktor-doktor yang dah keluar, mereka nak buat locum tau. Mereka berebut untuk ambil locum. Kalau ada peluang untuk locum, diorang berebut ambil locum. Kan? Begitu banyak doktor yang berebut untuk buat locum. Boleh tak bawa salah satu grup? Saya nak anda tengok satu grup Telegram. Dalam grup ini adalah untuk doktor locum di KL dan Selangor. Dalam grup ni ada 9,000 doktor yang nak buat locum. Locum dia punya rate 40 ke 50 ringgit sejam. Ada